Earth Captain dalam story Gedatsu adalah paralel dengan klan Kozuki dari Wano kerana beberapa perkara. Concorot ni memakai helmet dengan gambar Gunung Fuji dan Rising Sun yang menjadi simbolik bagi Jepun, which paralelnya dalam dunia One Piece, Wano lah. Dan Wano juga diceritakan sebagai pulau yang connect dengan seluruh dunia. Begitu juga Earth Captain, dia telah mencipta terowong yang connect pulau kolam air panas dengan Alabasta. Wano juga menempatkan Pluton di bawahnya. Pluton diambil sempena nama dewa bawah tanah yang dalam kepercayaan kuno dianggap sebagai alam kematian dalam mitologi Roman. Earth Captain juga travel dengan cara menggali bawah tanah. Bukan itu saja, satu-satunya pelabuhan yang dapat diakses di kaki Gunung Fuji di Wano digelar sebagai pelabuhan Mogura yang juga dapat diterima kepada mall atau cencorot. Dalam cover story tersebut, selepas mereka bertiga menggali-gali berterusan, akhirnya mereka telah berjaya jumpa sumber mata air panas kan. Nah, aku percaya peristiwa ni adalah simbolisme kepada Joy Boy, Davy Jones dan Kozuki telah menjumpai sesuatu yang dapat mengharmonikan dunia. Nah, aku percaya diorang berjaya menemukan Bing Sake. Nah, onsen atau kolam air panas dalam kepercayaan Jepun membawa banyak maksud. Salah satunya adalah equality atau hak sama rata dan keharmonian. Masyarakat Jepun mempunyai adat yang dipanggil Hadaka no Sukiai atau terjemahannya pergaulan bogil, di mana mereka akan berada dalam keadaan totally bogil ketika berada di onsen. Adat ni adalah amalan yang begitu kuat dalam kepercayaan diorang ya. Like almost every anime mesti akan ada babak yang diorang mandi bogil dekat onsen. Yes, walaupun agak lucu bunyinya, diorang percaya adat ni melambangkan kesamarataan dan keterbukaan kerana semua orang dianggap sama rata dalam situasi ini. Nah, sake juga dalam kepercayaan masyarakat Jepun melambangkan perkara yang sama. Perkongsian sake melambangkan keharmonian dan kesamarataan. Dan kalau korang ingat dalam part 13 kot, aku teorikan bahawa Joy Boy telah bawa ideologi kesamarataan antara penduduk planet biru. Maka dari situlah munculnya Si Shanti, lagu Lanon Bing Sake, di mana Joy Boy telah berlayar ke seluruh dunia memberikan Bing Sake. Sambung kepada cover story Gedatsu, selepas mereka menemui punca mata air panas, Forest Captain datang kerana diorang terlalu bising. Nah, aku percaya Forest Captain di sini adalah Shandia. Aku juga ada bahas dalam part tak pasti lagi 11 kot. Setakat ini yang saya tahu, saya tak tahulah, bahawa at some point suku dari bulan telah digelar sebagai Forest God. Nah, adakah Forest Captain dan Forest God dirujuk kepada sosok yang